Jom tengok cara Nina cuci kerang supaya kerang kita bersih dan tak liat. Jom. Nampak tu kerang ni besar kan? Nina beli satu pinggan cuma RM10 je. Mula-mula Nina cuci dulu 2 hingga 3 kali sampai air kotoran tu mengurang lah ya. Okey, lepas tu Nina ready untuk Nina masukkan garam. Kalau anda ada cara lain boleh komen kat bawah, okey. Lepas tu Nina gaul-gaul rata macam ni sampailah keluar kotoran. Dan Nina berus jugalah sikit ya untuk hilangkan kekotoran tu kan, supaya kita nak rebus sekejap lagi. Okey, dah nampak cantik macam ni. Dah 2-3 kali barulah kita ready untuk kita rebus. Nina rebus dengan air mendidih lebih kurang dalam 3 minit je. Nina masukkan garam juga. Dah menggelegak macam ni, Nina terus angkat. Okey, lepas tu nak terus masukkan ke dalam air yang sejuk. Tara, nampak tu juicy kan kerang ni. Ada orang kata kukus lagi best. Okey, untuk hilangkan hangnya dia jugalah. Jadi itu saja untuk kali ni. Semoga bermanfaat. Kalau ada cara lain boleh komen kat bawah